Ina, Rizka, Hana. Hari ini kami dekat Perpustakaan Awam Negeri Perlis bersempena dengan program literasi maklumat dan literasi media. Shutdown ke apa? Dia kena guna kaedah yang manual. Manual pun saya akan beritahu macam mana. Okey, ini contoh web OPEC dari Perpustakaan Negara Malaysia. JEJAK Maklumat 1 bermula sekarang di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Kita punya puzzle dah nak siap. Ini jatuh. Sekarang kita nak cari buku A Kingdom Without Mirror. Kita kena buat Google Form. Lepas tu kita kena cari dekat sini maklumat dia. Kami dah siap dah jawab. So kena main kat counter untuk chop. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi selesai SKPJM, selesai task pertama di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jadi sekarang kita akan bergerak ke Perpustakaan Cawangan Kuala Perlis pula untuk menyelesaikan task yang kedua ataupun literasi maklumat yang kedua. Jom. Kita dah sampai. Kami dah sampai dekat Perpustakaan Awam Cawangan Kuala Perlis. Jom kita buat task yang kedua. Sekarang ni kita sedang menulis apa tajuk buku dia, Rizka? Contoh-contoh satu murid satu sukan. Apa sebenarnya? Banyaklah banyak buku-buku pasal sukan apa semua. Pasal sukan. Tajuk buku dah. Jom kita main yang permainan yang kedua. Jom. Let's go. Okay guys, sekarang kita dekat tempat baling benda ni. Kena bawa masuk dalam tu. Okay, jadi kita suruh Rizka dulu buat. Okay guys, sekarang kita dah buat puzzle. Kau tengok tu, Iris dengan Rizka baru nak buat keluar puzzle tu guys. Okay, sekarang kita sedang menjawab soalan. Soalan pertama dan soalan yang kedua. Apakah tarikat utama di Gua Kelam? Syarikat. Oh. A. Video, B. Air terjun, C. Batu, gua dan sungai bawah tanah, D. Taman Tembak. Okay, sekarang kami nak buat soalan yang ketiga kan. Untuk membuat pantun menggunakan perkataan yang diberikan. Sekarang kami dah habis tugas dekat Perpustakaan Cawangan Kuala Perlis. Next kami nak pergi dekat Perpustakaan Cawangan Simpang 4 pula. Sekarang kami dah sampai lokasi di mana kami berada di Perpustakaan Cawangan Simpang 4. Dan yang ni adalah perpustakaan yang terakhir kami pergi. Hari ni adalah untuk menyelesaikan task yang ketiga. Itu task yang terakhir. Hai, sekarang kita berada di Perpustakaan Cawangan Simpang 4. Kalau boleh perhatikan ni dekat kediling ni, sekarang kita berada di Galeri Seni Lukis Perpustakaan Awam Simpang 4. Jom kita tengok lagi apa yang ada. Sekarang ini kita tengah buat task yang pertama, iaitu kena cari-cari macam ni artis Saidul Osman, tajuk macam tu. Okey, so sekejap lagi kita akan pergi task yang kedua. Bye. Selama kami berada di program ini daripada Perpustakaan Awam Negeri Perlis, Perpustakaan Cawangan Kuala Perlis, dan akhir sekali kami buat task dekat Perpustakaan Cawangan Simpang 4. Sekarang kita nak pergi ke Perpustakaan Awam Negeri Perlis untuk majlis penutup. Sekarang kita dah habis membaca. Kita akan teruskan dengan program yang lain. And now, it's prize giving time. So excited. Maka berakhirlah kami kat sini. Iris, Ina, Rizka, Hana. Semoga hampa semua dapat pengajaran daripada kami dan terus tengok konten kami selanjutnya.
Bye.